Kita last kali dah nampak anai-anai di kawasan kebun ni pada 2024, sekitar bulan Oktober 2024. Selepas tu kita tak pernah ada anai-anai selepas kita sembuh dengan Regen. So pagi ni kita dapat kesan pergerakan anai-anai di salah satu teres. So seperti biasa untuk anai-anai, tak payah banyak cerita, kita gunakan Regen 80. Ini kawasan yang kita kesan ada anai-anai. So kita akan buat semburan. Bismillah.